Tiga cara macam mana kita sebagai wanita berkejaya untuk atasi stres yang berganda. Yang pertama, kita kena sentiasa terima hakikat yang kita ni bukan superwoman bukannya boleh buat kerja dalam masa serentak. So, kita kena ada well plan untuk tengok yang mana priority dan yang mana tak priority. So, senanglah kita nak manage. Yang kedua adalah kena ada me time. Tak semestinya me time tu perlu lama, 5 minit pun boleh ataupun 15 minit. Yang penting bila bangun tidur, firstly adalah zikir je dulu, sekecil-kecil benda. Me time 5 minit selepas tidur, supaya kita akan tenang bila kita mulakan kita punya hari. Jangan tengok handphone, jangan tengok email, sebab dia akan menserabutkan lagi kehidupan kita. Yang ketiga adalah sentiasa berkomunikasi dengan jujur dengan ahli keluarga kita, especially suami kita. So, kalau korang stres tu, korang kenalah slow talk dengan suami korang untuk dapatkan bukannya nak dapatkan approval, tapi nak dapatkan kefahaman tentang kita tengah stres sekarang ni, supaya dia pun akan bantu kita untuk mengatasi stres kita.